ni. Hari ini dia cakap, ada ramai parti yang berpakat untuk kalahkan dia sebab dia cukup kuat melawan rasuah. Saya dan ni walk out of PKR and government sebahagian besarnya sebab itu. Sebab integriti. Sebab cerita Azam Baki. Sebab cerita mafia korporat. Sebab cerita tuduhan-tuduhan terhadap dia punya golden boys dia. Daripada Ramanan, orang tuduh 9.5 juta duit cash. Tolonglah buat keluar. I will show the proof. Pasal Farhash. Golden boy dia, Farhash, jadi usahawan 4-5 bulan, jadi cukup kaya. Out of nowhere, jadi multi-millionaire. Boleh beli aset ratus-ratus juta. At the same time, dia boleh lecture rakyat Malaysia ni. That's the audacity of a person called Anwar Ibrahim. Dan sebab itu saya dengan Nick rasa kita dah hit the wall.